Bila kita sibuk Allahu Akbar dengan benda-benda lain, bermula daripada awal solat tu kita sudah tidak khusyuk, membawa sampai ke hujung, maka tinggalkan tuan-tuan, tinggalkan. Niat ni para ulama buat kias macam mana? Contoh suri rumah, bila duduk dalam rumah dia tadi pagi jemur kain, tengah hari tiba-tiba hujan, kain tu patut dah kering dah kan, patut dah kering. Bila mula-mula dia dengar hujan turun, apa ada dalam hati dia? Hujan, aku kena ambil kain baju, kalau tidak basah, betul tak? Ada tak bila dia berturun hujan je, sengaja aku berlari untuk mengangkat kain baju di hampaian di luar sana ketika waktu hujan ini supaya dia tidak basah, baru pergi. Dia terus pergi, betul tak? Dia terus pergi kerana niat itu lintasan. Ataupun dia berlari pula sampai dekat kain tu, sengaja aku mengangkat kain. Tuan-tuan, ibaratnya lencun dekat kena hujan tu, habis basah. Bukan kain baju basah, dia pun basah habis. Jadi niat itu adalah lintasan pada hati, disebut oleh para ulama. Maka memudahkan bagi kita ibadat tuan-tuan. Asal hukum niat itu sunat. Tuan-tuan tidak ada masalah menyebut usalli fardhu maghribi, teruskan. Bagi sesiapa yang perkara itu menjadi masalah bagi dirinya, maka ditinggalkan. Boleh boleh hari ini tinggalkan. Dan saya pernah dengar satu kuliah Profesor Dr. Harundin di syarah kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Fatani. Dia kata memang para ulama menyebut hukum lafaz itu sunat, tetapi saya lebih suka untuk tidak melafazkan. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW tidak melafaz. Jadi tuan-tuan, ibadat yang paling baik kita nak ikut siapa? Khairul hadi Muhammad SAW. Petunjuk cara yang paling baik adalah cara Rasulullah SAW. Rasulullah tidak teragak-agak ketika solat. Mengapa kita nak jadi teragak-agak? Sebab itu saya sebut asal hukum lafaz itu bagi orang liman kana lahu ghuflah. Siapa yang ada ghuflah, kelam kabut, dia fikiran dia macam-macam, orang macam ini sunat, dia ingatkan balik diri dia, aku datang ke masjid nak solat. Solat semayang apa, fardu apa, berapa rakaat, disebut ketika lafaz. Bagi kita yang dah biasa tak ada masalah, ulama-ulama pun sebut, tak payah sebut, itu lebih baik, lebih mendekati sunnah Rasul SAW. Itu berkenaan dengan hukum apa nama ni, lafaz. Wan niyatu fil ibadatil maqsudah kas salati wal haji was shaum ruknu min arkaniha fala tasihu illa biha wa amma ma kana wasilatan kal wudu'i wal ghusl faqala al hanafiyah hiya syartun kamali fiha. Para ulama pada asalnya menyebut, telah pun mereka bersepakat bahawa tiap-tiap amalan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, di kalangan orang-orang yang beriman, mesti dimulakan, mestilah disertai dengan niat. Kalau tidak ada niat, tak diterima amalan itu. Dan niat itu dikata mestilah amalan yang dimaksudkan, ibadat yang dimaksudkan. Seperti solat, ibadat-ibadat yang fardu, ibadat-ibadat khususiyah. Solat sebagai contoh, haji, puasa kena apa? Puasa dia kena niat. Bermula waktunya daripada waktu maghrib sampai sebelum fajar. Siapa yang waktu malam dia tidak niat untuk puasa, maka puasa dia tidak sah. Mengikut Imam Malik bin Anas, tuan-tuan, ni nak dekat puasa ni, Imam Malik menyebut ketika awal Ramadan kita boleh niat puasa sebulan. Bagi Imam Asy-Syafi'i, tiap-tiap malam berdasarkan hadis mesti niat tiap-tiap malam. Kerana solat diniatkan pada tiap-tiap waktu. Tak ada orang bangun solat subuh dia niat sengaja aku solat pada hari ini 5 waktu sekaligus, tak ada kan? Tetapi kita boleh menghimpunkan dua pendapat ini. Awal Ramadan tuan-tuan niat Ramadan puasa sebulan. Kemudian pada tiap-tiap malam kita niat
Ada satu malam kita lupa, kita ikut pendapat Imam Malik. Ya. Begitu juga kadang-kadang orang nak nafas niat puasa pun dia was-was lagi. Susah ya tuan-tuan. Benda niat ni benda yang adalah hati. Kita tahu kita berada pada bulan Ramadan, esok aku kena puasa, dah niat dah tu. Ya, nak sebut nawaitu sauma ghadin, boleh, tak masalah, buatlah. Ya. Yang asalnya tidak. Kemudian dia sebut di sini solat, haji, puasa, rukun-rukun daripada rukun-rukun Islam. Ya, dan tidak sempurna ibadat kita itu jika tidak kita niat. Ya. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Dia kata syarat sempurna ibadat-ibadat itu adalah dengan niat. Dan ya, ada perkara-perkara yang tidak perlu niat. Contohnya disebut oleh para ulama, izalatun najasah, menghilangkan najis, membersihkan najis. Contoh di mana ada orang pernah tanya saya, tuan-tuan, Ustaz, saya tadi buang air besar, lepas tu saya istinja, saya cebok, dia kata, tapi saya lupa niat Ustaz, sah tak? Saya pun Allah, pening. Saya tanya, dah bersih belum? Dah bersih sudah lah, tapi saya tak niat tadi. Para ulama tidak mensyaratkan dalam membersihkan najis nak niat. Ya, kita terpijak tai kucing, kita tak perlu siram air tu, sengaja aku membasuh tai kucing pada kakiku kerana Allah Ta'ala, tak payah. Benda membersihkan najis dia benda fitrah. Tiap-tiap orang itu dia suka kebersihan, tak payah niat, buat je, bersih je, basuh je. Ya, izalatun najasah dia tak perlu kepada niat, kerana itu dia termasuk benda-benda fitrah dalam diri setiap-tiap orang. Waktu niat wa mahaluha, waktu niat itu dia kata waktu niyati awalul ibadah katakbiratul ihram bis salah. Waktu awal niat itu, waktu niat itu adalah pada awal ibadat, seperti takbiratul ihram dalam perbuatan solat. Solat bermula dengan takbiratul ihram, masa tu niat. Usalli yang orang telah lafaz itu, dia nak mengingatkan balik, itu je. Ketika takbir tu Allahu Akbar, niat tu dah ada ketika itu. Mudah je tuan-tuan, tak susah. Ya. Kita ingat hadis, ya. Ju'ilal imam liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi sebut dijadikan imam itu supaya diikuti. Bila imam bertakbir, maka kamu bertakbir. Kita tak, imam takbir Allahu Akbar, kita kat belakang ni macam-macam lagi, macam-macam. Bila imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar, sudah. Ya, mudah je tuan-tuan. Ya. Kerana dalam kaedah dalam mazhab Syafi'i seperti yang saya sebut tadi, an-niyatu muqtarinatun bil fi'li, niat disertai dengan perbuatan. Pasal apa diajar itu? Supaya ketika mana kita berjalan ke masjid, mana tahu fikiran kita bertukar, niat kita lain. Asal datang masjid tadi nak solat berjamaah, nak boleh pahala lebih, nak dapat pahala 27 27 darajah, nak dapat pahala 27 kali ganda. Sampai je masjid, nampak Pak Imam, teringat Pak Imam ni ada anak perempuan cantik. Oh, Pak Imam nampak aku semayang ni, boleh buat menantu. Kalau ada niat tu, waktu nak tu tukar balik, tashih, betulkan niat. Itu sebab kita diajarkan lafaz, ingatkan balik. Ya, jadi itu kita boleh faham. Kata Nabi SAW, sambung bagi hadis tadi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sesiapa yang berhijrah, Al-Imam Ibnu Daqiqul Aid menyebut dalam syarah hadis ini, selepas Rasulullah SAW menyebut kepentingan niat, dia bagi contoh, sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, iaitulah untuk mendapatkan keredaan Allah, ya, kerana mengikut perintah Rasul. Rasul diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah.
ya, maka mendapat nak cari keredaan Allah, nak patuh perintah Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu dikira berdasarkan niat tadi. Maka ibadat ataupun perjalanan hijrahnya itu dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah ni apa dia tuan-tuan? Hijrah ni kok bahasa Arab dia maksud dia at-tarku, tinggal. At-tarku. Bila orang itu berhijrah, makna dia meninggalkan sesuatu. Orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggalkan Mekah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, al-muhajir man naha nafsahu an ma haramahullah, atau kama qala SAW. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang menahan dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang tu biasa buat maksiat, dia nak tinggalkan maksiat, itu dikira hijrah. Ya, itu dikira hijrah. Hijrah daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik. Baik. Jadi sesiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia ataupun perempuan untuk dinikahinya, maka hijrahnya itu dikira pada perkara apa yang dia berhijrah kepadanya.